Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan di antara buat dan serah. Itu hakikat amal saleh. Itu hakikat salah yang disuruh oleh Pak Bilal tadi. Datanglah kita berbuat satu amal beramai-ramai, yang mana amal yang kita akan beramal itu gabungan di antara buat dan serah. Bukan buat saja. Buat saja itu bahagian kamu. Kamu pilih nak buat. Bahagian dia mana? Mana? Tak ingat langsung, dia ingat kamu sahaja. Beratlah amal itu. Amal nak jadi amal, hakikat amal mesti gabung di antara buat dan serah. Bukan serah sahaja, bukan buat sahaja. Buat ada, serah ada. Contoh macam kita tidur waktu malam, ada buatnya, ada. Kita bawa diri kita, jasad kita pergi di bilik tidur, itu bahagian buat. Letak jasad di atas katil, itu masih bahagian buat. Lepas itu serah. Jangan nak mikir lagi. Dalam amal begitu. Allahu Akbar. Latihlah. Mesti ada bahagian buat. Itu bahagian buat nak jaga supaya jangan terkeluar daripada fiqh. Jangan ada buat yang merosakkan amal. Agak ringan saja. Ada taslim di situ, ada serah. Serah bagaimana? Jantung engkau itu engkau berbuat ke? Jantung tu pup. Amal engkau ke amal Tuhan itu? Itu af'al Tuhan atau af'al engkau? Itu bahagian serah itu. Bahagian serah itu kita kena pandang perbuatan Tuhan pada kita. Bahagian buat, kita kena guna apa yang diberi ikhtiar pilih sebagai mukallaf. Kita diberi pilih, buat bahagian engkau. Waktu engkau buat bahagian engkau, ingat bahagian Tuhan yang sedang buat pada engkau, yang bagi engkau nafas engkau boleh bernafas, yang bagi engkau dapat lihat yang kau dapat lihat, bahagian dia. Jadi bahagian dia itu kita tahu dan kita syuhud, kita pandang. Pandang itu dengan kita percaya, kita tahu itu tidak ada syak, zan dan waham, yakin itu daripada Tuhan, yakin sungguh. Faham, tumpulah, duduk lama. Setelah kita mengajar akal mengetahui apa yang sepatut diketahui, mesti ajar tubuh merasai apa yang akal tahu. Berlakulah gabungan di antara luar dan dalam. Jangan mengajar akal mengetahui sahaja, tidak mengajar tubuh merasai apa yang akal tahu. Maka berlakulah pati pembangkang di dalam. Tahu banyak, jadinya sedikit. Itu yang jadi liar itu. Kita masuk semayang, Allahu Akbar, suara berbunyi. Bila nak habis? Belum apa-apa lagi dia fikir nak balik dah. Nampak itu suara mana datang? Itu kita kena jagalah.